Malaysia ni tak ada duit ke? Tak ada tuan, saya nak nanya. Malaysia ni dah tak ada duit ke? Ada duit, betul tak? Bila dengar belanjawan tu akan diutamakan kepada kesihatan, pendidikannya. Saya nak nanya ni bahagian pendidikan. Ini ke yang dikatakan, utamakan pendidikannya? Buku teks anak saya. Henshin. Malaysia ni tak ada duit ke? Tak ada tuan, saya nak nanya. Malaysia ni dah tak ada duit ke? Ada duit, betul tak? Bila dengar belanjawan tu akan diutamakan kepada kesihatan, pendidikannya. Saya nak nanya ni bahagian pendidikan. Ini ke yang dikatakan, utamakan pendidikannya? Buku teks anak saya. Apa roman ni? Tak ada peruntukan kau untuk buku teks sekolah kerajaan ni. Yalah, mungkin tuan, anak-anak tuan sekolah yang berbayar, sekolah swasta, yang sekolah kerajaan ya, biar dia hancur lodu macam ni. Kalau nak ikutkan ni, ya tuan, bukan mau ngak tuan tengok bila ni. Tahun 2008 boleh tuan. Ini buku ni usia dah bayar-bayar kereta saya. Loan pun dah habis. Macam mana anak kita nak belajar dengan semangat kalau roman buku macam ni? Apa roman ni? Ini okey lah tuan. Aduh muka depan ni satu lain. Bahasa Arab. Tengok. Mana depan, mana belakang. Tak ada kulit Ini baru botol. Ini buku kau belacan. Buku pun boleh. Belacan pun boleh. Tuan sendiri yang ngabarkan utamakan kesihatan, pendidikan. Tapi kau dah raman macam ni kepada Menteri Pendidikan. Ada tengok tak buku kat sekolah-sekolah kerajaan Malaysia ni apa raman ni? Memang saya kocik hati. Memang saya sedih. Ini kalau macam ni besok cikgu dah marah anak saya. Dah memang anak saya dapat buku macam ni. Besok dah jadi macam tahun lepas. Anak saya tak dapat buku. Lepas tu tiba-tiba cikgu suruh ganti. Bila kita cakap buku tak dapat, dengan abang kita ni buku hilang. Ni pada macam ni besok. Ini tanggungjawab siapa? Tanggungjawab anak saya. Saya pula yang nak ganti. Tolonglah kepada pihak kerajaan, kepada menteri, tolong alert lah benda ni. Kan? Ni, buku ni. Anak nak belajar. Kita tahu kita ni orang susah. Tapi janganlah pelakukan macam ni. Ni kalau dapat lah orang-orang yang pendalaman, yang betul-betul susah dapat buku jenis macam ni. Tak mana depan, tak mana belakang. Saya rasa orang tak tahulah. Tak apa jadi, tak mana muka surat. Tak mana muka surat 1, 5, 10 ke, tak mana depan, tak mana belakang. Saya pun tak reti lah. Macam kita lah tuan, Tan Sri ke Datuk Datin ke apa kan. Macam kita nak pergi berkerja, nak jumpa orang, nak pakai baju elok-elok. Ni cuba macam ni pakai baju macam ni. Cepat capik. Perumahan nak kau orang tengok kita. Tak mahu dia kan. Nak semangat kita jumpa orang. Tak mahu dia kan. Samalah juga macam anak kita pergi belajar. Kalau macam ni roman nak pergi kelas macam ni. Bawa macam ni. Macam mana anak nak belajar? Astagfirullahalazim. Sedih saya. Orang suruh mewujudkan UPSR dengan PMR. Bukannya suruh diusikkan umur budak 6 tahun ni suruh masuk darjah 1. Pernah buat kajian kau tidak ni? Pernah dengar tak keluhan-keluhan isi hati cikgu ni? Yang budak darjah 1 sekarang ni yang baru masuk ni, cikgu pun banyak bercakap, cikgu pun banyak komplain yang ngabarkan masih ada lagi. Banyak lagi yang tak tahu mengeja, yang tak tahu abjad ABC. Ini kan nak masuk yang umur 6 tahun tu. Lain paning kepala cikgu. Alah dekat negara kita ni, cikgu tak cukup. Kadang-kadang cikgu tu, seorang cikgu tu terpaksa mengajar 2 subjek, 3 subjek. Ini kan nak masuk pula lah yang umur 6 tahun ni. Itu baru cerita pasal cikgu. Ni sekolah. Sekolah pun tak cukup macam saya dekat nilainya. Mana cukup sekolah? Bukannya nak mempertikaikan apa usaha kerajaan, tapi Rama berusaha yang suruh rakyat mempertikaikan. Faham tak maksud saya? Boleh tak jangan memoningkan sistem pendidikan yang ada dalam negara kita ni? Bukan apa dia ngabarkan belum mewajibkan untuk mak ayah hantar anak yang umur 6 tahun ni masuk darjah 1. Tapi cerita digalakkan. Okey, saya nak bagi tahu. Kalau yang umur 7 tahun ni, kalau dah habis tempoh matang akan masuk darjah 2, umur 8 tahun. Yang 6 tahun ni masuk darjah 1, esok bila dah 7 tahun besok, adakah dia masuk darjah 2, tahun 2,
Atau masih tetap di darjah 1. Atau tahun depan, tahun 2 tu ada umur 8 tahun dan ada umur 7 tahun. Macam tu. Ataupun ada yang 6 tahun Pro, 6 tahun Pro Max. Macam tu, macam telefon lah. Macam tu kau. Ini sekolah, bukannya tompek jagaan anak-anak kepada mak ayah ni. Faham tak? Setengah-setengah mak ayah ni mana yang sibuk bekerja tu mungkin okey lah. Kan, bagus lah ni. Anak umur 6 tahun dah hantar sekolah. Tak payahlah nak hantar rumah-rumah pengasuh ke apa, jimat sikit. Tapi cerita ini sekolah. Bukan cikgu ni, bukannya pengasuh. Ini cikgu, faham? Saya mengaku tuan, saya ni bukannya orang pandai, bukannya orang yang berpelajaran tinggi sampai ke universiti, sampai ke tak ada. Kan, saya orang biasa, tapi saya boleh nampak ni kekeliruan, kekusutan, kekalutan dalam sistem pendidikan ni besok. Betul, bayang kalau yang ada sekarang ni pun cikgu tak cukup, terpaksa ambil 2 mata pelajaran. Sekolah tak cukup, terpaksa sekolah pagi ada, sekolah petang lah, sebab nak menampung ni anak-anak ni untuk penduduk-penduduknya. Sekolah tak cukup. Kita suruh mewujudkan UPSR dengan PMR. Lainnya rakyat minta, lainnya rakyat dapat. Itu ngabarkan masih dalam perbincangan. Tahu-tahu lain yang dibincang, lain yang disampaikan. Ayo betul. Sademan amat menghargai setiap super thanks, super chat dan super sticker yang anda berikan. Terima kasih kerana sentiasa menyokong Sademan Channel. Anda semua adalah sebab untuk saya terus berkarya. Terima kasih kerana telah menyokong Sademan Channel. Jika anda merasakan video ini bermanfaat, sila subscribe dan share.